Okey, hari ini kita nak bercakap tentang satu topik yang selalu sangat kita dengar, iaitu rasuah. Tapi data terkini yang kita akan tengok ni mungkin akan mengubah sikit persepsi anda tentang siapa sebenarnya dalang di sebalik jenayah ni. Baiklah, jom kita mulakan. Cuba fikir sekejap. Bila sebut je perkataan rasuah, imej siapa yang muncul dalam kepala? Ahli politik? Pegawai kerajaan? Kebanyakan daripada kita mungkin akan fikir macam tu. Tapi bersedia tak untuk satu kejutan? Okey, tengok data ni betul-betul. Dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ni, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM sebenarnya telah menahan lebih ramai individu dari sektor swasta berbanding sektor awam. Ya, anda tak salah dengar. 2,202 orang dari sektor swasta mengatasi 2,164 orang dari sektor awam. Ini bukan perbezaan yang sikit tau. Ini satu anjakan yang sangat ketara. Jadi, ini membawa kita kepada bahagian pertama kita. Nampaknya kita sedang menyaksikan satu peralihan yang besar. Barah rasuah ni bukan lagi tertumpu hanya pada sektor awam, tapi dah merebak dengan lebih serius dalam dunia korporat dan swasta. Carta ni bagi kita gambaran yang lebih jelas. Sektor swasta memang mendahului senarai, diikuti rapat oleh sektor awam. Tapi, yang paling menarik perhatian saya ialah bila kita bandingkan dengan kumpulan lain. Orang awam, syarikat berkaitan kerajaan atau GLC, dan cuba tengok. Ahli politik. Angkanya paling rendah, cuma 30 tangkapan. Angka-angka ni macam terbalikkan naratif yang biasa kita dengar kan? Ia paksa kita untuk tengok masalah ni dari satu sudut yang baru. Jadi, soalan seterusnya ialah kenapa? Kenapa benda ni berlaku? Apa sebenarnya yang mendorong individu-individu ni, terutamanya di sektor swasta, untuk terjebak dalam rasuah? Nah, petikan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, ni dah bagi kita salah satu jawapan utamanya. Keinginan untuk hidup mewah yang melampaui kemampuan sebenar. Itu jadi penorong utama. Ini semua tentang gaya hidup. Tekanan untuk nampak berjaya, untuk nampak ada kelas, walaupun terpaksa guna cara yang salah. Selain nak hidup mewah, ada juga faktor-faktor lain. Contohnya, tekanan keuangan, hutang keliling pinggang yang buatkan seseorang tu terdesak. Lepas tu ditambah pula dengan kelemahan dalam syarikat itu sendiri. Kawalan dalaman tak cukup ketat, prosedur longgar, memang terbukalah ruang untuk orang ambil kesempatan. Dan jangan lupa, budaya duit kopi yang dah jadi kebiasaan. Sikit-sikit, lama-lama ia hakis sensitiviti kita terhadap apa yang salah dan apa yang betul. Okey, sekarang mari kita tengok macam mana jenayah rasuah tu sendiri dah berevolusi. Sebab rasuah hari ini bukan lagi macam dulu. Bukan setakat bagi sampul berisi duit tunai. Ia dah jadi jauh lebih canggih. Pelaku jenayah sekarang ni makin kreatif. Dia orang guna macam-macam kaedah untuk sorokkan jejak, sampaikan kerja penyiasat jadi lagi susah. Ia dah jadi macam satu permainan kejar-mengejar antara penjenayah dengan pihak berkuasa. Jom kita tengok perjalanannya. Dulu, standard lah bagi wang tunai. Lepas tu, diorang upgrade sikit guna pindahan digital, guna akaun proksi atau akaun pihak ketiga. Kemudian, rasuah tu datang dalam bentuk barang mewah, jam tangan mahal, kereta, barang kemas. Ada juga yang lagi advance, rasuah dalam bentuk percutian yang ditaja atau yuran pendidikan anak-anak dibayar. Dan sekarang, kita dah masuk fasa paling baru, guna mata wang kripto dan aset digital. Lagi susah nak kesan. Dunia digital inilah medan perang yang baru untuk lawan rasuah. Dana haram boleh dipindahkan sepantas kilat, merentasi sempadan dan disembunyikan di sebalik lapisan-lapisan proksi yang kompleks. Tujuannya satu, nak kaburkan mata pihak berkuasa. Jadi, bila jenayah dah makin canggih, macam mana pula dengan tindak balas kita? Macam mana kita nak lawan balik? Dekat sinilah teknologi memainkan peranan yang sangat penting. Ya, betul. SPRM pun tak ketinggalan. Mereka sekarang dah mula memanfaatkan kuasa kecerdasan buatan atau AI untuk perkasakan lagi keupayaan siasatan dan pencegahan. Ini satu langkah besar ke hadapan dalam perang melawan rasuah. Jadi, macam mana AI ni berfungsi? Okey, pertama, ia boleh analisis data kewangan yang sangat banyak tu untuk cari corak transaksi yang pelik atau mencurigakan. Kedua, ia boleh bantu untuk nilai risiko. Contohnya, kenal pasti projek-projek kerajaan yang berisiko tinggi. Dan yang paling penting, AI boleh bantu bongkar hubungan-hubungan tersembunyi antara individu atau syarikat yang mungkin kita takkan nampak dengan mata kasar. Tapi, ada satu perkara penting yang SPRM tekankan. AI ni hanyalah alat sokongan. Ia takkan ganti pertimbangan profesional dan kepakaran pegawai penyiasat. Keputusan akhir masih dibuat berdasarkan undang-undang, semakan manusia dan prinsip keadilan. Teknologi ini cuma membantu, tapi manusialah yang menentukan. Ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk kita fikirkan bersama. Kita sekarang berada dalam satu perlumbaan antara jenayah yang semakin pintar dan pandai menyesuaikan diri dengan teknologi yang kita gunakan untuk lawan jenayah tu. Persoalannya,
Mampukah kita sentiasa berada selangkah di hadapan? Terima kasih kerana bersama kami dalam kupasan kali ini.